Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. InsyaAllah bermula malam ni kita akan masuk topik baru menggunakan kitab Bulughul Maram, iaitu kitab hadis yang menceritakan tentang hukum hakam, mencakupi kesemua aspek hukum dan juga kesemua aspek kehidupan kita berlandaskan syariat melalui hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Ibn Hajar. Setelah cuti yang panjang, lama bercuti, lama beraya, nak start kelas balik pun dia jadi malas. Jadi lihat. Baik, untuk topik yang pertama pada bab yang baru, iaitu bab fadlin nikah wa adabihi wa syurut, iaitu masuk membincangkan hadis berkenaan dengan nikah. Qala an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Nabi SAW bersabda, wahai pemuda, sesiapa di kalangan kamu yang mampu berkahwin, maka hendaklah dia berkahwin. Fa'innahu aghaddu lil basar, kerana perkahwinan itu menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, dan menjaga kemaluan. Faman lam yastati', dan siapa yang tidak mampu, fa'alaihi bisawm, maka dia wajib berpuasa kerana dia lebih menghalang. Wija ini dengan maksud menghalang dia daripada melakukan perkara yang tidak diizinkan. Jadi sebab hadis ini, ada seorang sahabat nama dia Imarah bin Abdurrahman. Dia kata, saya masuk berjumpa dengan Al-Qamah bin Al-Aswad. Kami berbincang dan kami bersembang. Lalu kata Abdullah, kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama dengan Nabi. Nabi mengatakan, wahai pemuda. Kenapa Nabi sebut pemuda? Sebab yang ada kemampuan, yang masih lagi semangat ni orang muda. Bukan bermaksud kalau kita faham hadis ini secara mukhalafah, dia begini. Untuk kita faham sesuatu nas, ini saya sebut secara umum. Untuk kita memahami nas, sama ada Al-Quran ataupun hadis, dia bukan hanya sekadar baca secara literal, zahir macam tu, kemudian kita buat kefahaman. Dia bukan semudah itu. Dia ada perbahasan yang sangat panjang, dia ada perbahasan yang sangat detail dalam perbahasan usul fiqh. Macam mana ulama mengeluarkan sesuatu hukum, macam mana hukum itu boleh jadi panjang lebar. Hadis sikit saja, hadis pendek saja, ayat pendek saja. Tapi macam mana perbincangan itu menjadi panjang lebar, itu dinamakan usul fiqh. Iaitu macam mana proses istimbat, macam mana proses mengeluarkan sesuatu hukum. Cara mereka berfikir.
Aqliyah, dia punya minda. Orang yang kritis ini, dia dapat berfikir, dia kaji, dia mendalami. Itu dipanggil, kalau Quran dipanggil tadabbur dan tafsir. Kalau dalam hadis dia panggil tafsir ataupun tadabbur ataupun syarah ataupun menghuraikan. Nabi sebut di sini orang muda. Nabi galakkan orang muda supaya berkahwin. Habis orang tua tak boleh ke? Jangan salah faham. Oh, Nabi sebut orang muda, orang tua tak boleh. Kesalahfahaman ini juga pernah berlaku kepada sahabat. Tuan-tuan pernah dengar nama Ibnu Mas'ud. Sahabat nama dia Abdullah Ibnu Mas'ud. Abdullah Ibnu Mas'ud ni isteri dia meninggal. Bila isteri dia meninggal, kehidupan dia tak terurus. Orang boleh cam, orang ada bini dan tak ada bini ni orang boleh cam. Kan? Kalau ada bini ni dia nampak terurus sikit. Pakai pun nampak, dia jaga penampilan lah. Tu dia ada isteri. Jadi orang yang tidak ada isteri ni, dia nampak macam makan tak terurus, apa semualah. Dan ini berlaku kepada Ibnu Mas'ud. Orang cakap kepada Ibnu Mas'ud, awak ni nampak macam tak terurus ni, kahwin lain lah. Kahwin lain. Kemudian Ibnu Mas'ud, dia baca hadis ni. Dia kata, Nabi sebut orang muda, saya dah tua. Nabi sebut, ya ma'syarasy syabab, wahai pemuda, siapa yang mampu kahwin. Maka Ibnu Mas'ud dia faham saranan Nabi itu untuk orang muda. Padahal yang dimaksudkan oleh Nabi tak kira awak muda ke awak tua ke. Kalau kamu tak boleh menjaga maruah, kalau kamu tak boleh menjaga nafsu, kahwin. Muda ke tua ke tak kira. Sebab matlamat dia sanu lil farji addu lil basar, itu dia punya reason kenapa kena kahwin. Menundukkan pandangan. Apa maksud tundukkan pandangan? Tidak melihat kepada sesuatu yang haram dilihat, baik lelaki ataupun perempuan. Menunduk pandangan ini sinonim dengan lelaki, tapi bukan bermaksud perempuan tak apa. Ya awak janganlah tengok, tunduklah pandangan. Yang dia tu nak bagi orang tengok. Bila orang tengok, disalahkan orang yang tengok. Faham tak? Dia memakai pakaian yang menonjol dan menyebabkan orang tengok. Bila orang tengok, dia kata awak kena tundukkan pandangan. Habis dah lalu depan saya tengok. Benda bukan kena bayar. Ini kata orang lah. Free. Tengok free. Ya. Jadi arahan menundukkan pandangan lelaki dan perempuan. Dalam surah An-Nur. Aghdudna ya ayyuhalladzina amanu. Allah perintahkan, wahai orang mukmin, kamu kena tundukkan pandangan laki-laki. Perempuan pun kena tundukkan pandangan. Jadi laki ni kalau orang tak tunjuk, dia tengok. Dah ada depan mata dia tengok. Dia begitu. Jadi jangan hanya menyalahkan satu pihak sebab tak tunduk pandangan, tetapi dia yang tunjuk supaya orang tengok. Baik, jadi di sini larangan, saranan daripada Nabi SAW supaya berkahwin merangkumi orang tua ataupun orang muda. Kalau orang tua dipanggil di situ dipanggil i'faf. Ada satu istilah dalam Quran, Allah menggunakan i'faf, falyasta'fifil ladina la yajiduna nikahan. I'faf ini maksud dia, kalau bapa nak kahwin lain, anak tak boleh halang. Kalau mak nak kahwin lain, anak tak boleh halang. Apa hukum anak-anak tidak membenarkan bapa ataupun ibu dia kahwin lain? Hukum dia, awak dosa. Patutnya awak kena support lah. Kena sokong lah. Dan lebih baik untuk kebajikan orang tua tu juga. Ini tak. Bila bapa nak kahwin lain, apa ni, dah tua-tua, gatal. Dia bukan isu tu. Kita kena faham.
Matlamat perkahwinan bukan itu semata-mata. Itu nombor satu lah. Tapi tidak menafikan teori-teori yang lain. Sebab-sebab yang lain. Jaga kebajikan dia, baru nampak terurus. Jadi apa yang orang fikir, bila orang tua nak kahwin ni, anak-anak ni ataupun orang muda ni dipikir apa? Fikiran dia tu fikir, orang tua dia tak sedar diri. Baik orang lelaki, baik orang perempuan. Kalau orang lelaki dia kahwin lain, isteri dia jaga kebajikan dia. Tapi bapa, ayah nak kahwin lain. Ya, tapi ayah nak yang muda-muda kan. Yang tua-tua tak nak. Logik juga bapak dia cakap pun. Sebab apa? Kalau bapak dia tua, kahwin dengan orang tua, anak ni nak kena jaga dua-dua pula. Faham tak? Jadi kalau bapak tu dah tua, kahwin dengan muda, yang muda ni boleh jaga bapak. Tapi kalau bapak ni tua, kahwin dengan orang tua, anak kena jaga dua-dua pula. Jadi tak sampai matlamat tu jugalah. Baik. Jadi Ibnu Mas'ud dia bawa hadis ni dengan alasan dia tak nak kahwin lain sebab dia dah tua. Tapi kefahaman dia tu disangka. Maksudnya bukan isu tua ataupun muda. Nak kahwin dia tak kira umur. Sebab apa? Alasan dia tadi menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sebab itu kalau kita buka dalam suratul Mu'minun, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan salah satu ciri orang mukmin yang betul-betul mukmin, dia menjaga maruah dia. Dia menjaga kemaluan dia. Daripada melakukan perkara yang tidak betul. Daripada melakukan perkara yang bertentangan dengan syariat. Jadi kalau tidak mampu, Nabi kata bagi yang mampu. Dan perkataan mampu ini, kalau kita baca tafsiran dalam hadis ini, syarahan dalam hadis ini, ulama memberikan dua maksud bagi mampu. Mampu yang pertama adalah dari sudut nafkah. Itu maksud mampu. Mampu yang kedua, kemampuan yang kedua adalah dari sudut awak mampu memberikan nafkah batin. Mampu yang pertama adalah nafkah zahir, mampu yang kedua adalah nafkah batin. Dan kalau awak mampu untuk kedua-duanya, falyatazawwaj, maka hendaklah berkahwin. Tapi kalau tak mampu, dia sendiri pun dia tak boleh nak jaga, dia sendiri pun tak cukup makan, maka ini ada hukum-hukum lain pula. Yang asal dia adalah sunnah, kemudian dia boleh jadi tahap harus, dia boleh jadi makruh, dia boleh jadi haram. Kalau tak nak kahwin, apa masalah? Okey, tak ada masalah. Baik, dia ada satu perbahasan di sini. Apabila Nabi SAW mengatakan, Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak suka kepada sunnah aku, dia bukan di kalangan. Nabi cakap macam tu sebab apa? Sebab ada seorang laki-laki yang enggan berkahwin, bukan sebab dia tak mampu, tapi dia tak nak. Dia cakap kahwin ni buang masa. Kahwin ini mengganggu daripada melakukan ibadah. Siapa yang cakap macam ni? Nama dia Abdullah bin Maz'un. Osman bin Maz'un radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dia kata ganggu untuk melakukan ibadah. Maka Nabi dengar. Nabi kata, faman raghiba anni falaysa minni. Siapa yang tak suka sunnah aku, dia bukan di kalangan. Asal kahwin ni sunat. Tapi kalau orang tu tak berkahwin, bukan sebab dia benci sunnah, tapi takdir jodoh tak sampai, itu tak ada masalah. Dia panggil uzbah. Uzbah ini mereka yang memilih untuk membujang sampai ke mati. Dia panggil uzbah. Apa hukum uzbah ini? Apa hukum membujang sampai ke tua, sampai ke mati? Hukum dia adalah harus. Boleh saja. Nak kahwin pun boleh, tak nak kahwin pun boleh. Tapi sekiranya kalau tak kahwin itu, awak membujang itu tidak memberi kesan kepada awak. Tak seteri, tak rasa nak buat maksiat, boleh saja. Bukti dia apa? Ramai. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala puji Imam Syafi'i. Orang tanya dia,
Apa hukum uzbah? Apa hukum orang yang tidak berkahwin? Dia kata boleh, harus. Bukti dia boleh. Allah puji wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Ayat ini Allah puji siapa? Nabi Isa. Allah puji Nabi Isa wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Orang yang tak kahwin dipanggil hasur. Jadi orang tak kahwin pun boleh jadi orang soleh. Orang yang tak berkahwin pun boleh jadi orang yang soleh. Tapi kena pandai jaga. Tapi kalau zaman sekarang, susah. Tak berkahwin tapi nak jadi orang soleh, susah juga. Awak buka TikTok hari-hari. Main Facebook hari-hari. Buka TikTok hari-hari. Buka TikTok, ada joget situ, ada gelet sini. Awak hidup dalam zaman yang mencabar. Tiba-tiba nak jadi soleh tanpa berkahwin, agak susah sikit. Agak susah. Itu masuk hasura. Dalam Quran Allah sebut, Allah puji Nabi Isa. Wa hasuram wa nabiyyam minas salihin. Baik, kemudian Nabi SAW memberikan saranan. Dia begini, ada satu kes. Nabi SAW sedang memberi kuliah lah. Kita katakan memberi kuliah. Tiba-tiba ada seorang perempuan. Dia berdiri. Dia datang, dia berdiri. Dia kata apa? Rasulullah, saya nak kahwin dengan Rasulullah. Offer diri, dia nak kahwin. Dalam majlis ramai-ramai. Saya setakat ni tak ada lagi lah macam tu. Dia bangun, dia kata saya nak kahwin dengan Nabi. Dia nak kahwin dengan Nabi. Apa Nabi buat? Fata'a ra'sah. Nabi tunduk. Nabi tengok dia, kemudian Nabi tengok ke bawah. Nabi kata, siapa di kalangan jemaah ni yang nak kahwin dengan dia? Bijak tak tindakan tu? Bijak. Sebab apa? Tanpa menjatuhkan maruah dia. Tanpa menjatuhkan air muka perempuan tu. Macam mana kalau Nabi cakap, minta maaf lah, saya tak nak. Kalau Nabi cakap macam tu, minta maaf lah, saya tak berkeinginan, saya tak sudi. Malu tak perempuan tu? Dia malu kan? Nabi tak cakap macam tu. Nabi tanya di kalangan jemaah, siapa nak kahwin dengan dia? Itu nampak lebih sopan. Contohlah bila ada orang offer nak kahwin dengan saya. Terang-terang, bakar. Mudah-mudah lah. Dia offer. Ha? Lepas tu saya kata, saya tak nak lah. Malu dia. Esok tak datang masjid. Seminggu. Bahkan tak datang terus. Kuliah saya tak datang lagi. Contoh. Tapi saya kata, siapa nak kahwin dengan dia? Itu lebih menjaga air muka. Tapi ayat orang sekarang ni, kalau dia tak nak, budak sekarang ni, ayat dia tak nak apa dia? Dia cakap, awak ni terlalu baik untuk saya. Kan? Dia nak cakap, saya tak nak tu, dia takut tegur disaci, dia kata awak terlalu baik dengan saya. Awak cakap lah tak nak, senang. Tapi awak nak cari yang jahat ke? Kalau balas apa dia? Tapi awak nak cari yang bagus lah, terlalu baik. Orang baik untuk orang baik. Orang tak baik untuk orang tak baik. Jadi Al-Quran sendiri dah menggambarkan. Allah mengatakan orang baik untuk, lelaki baik untuk perempuan yang baik. Walaupun pada waktu itu dia tak baik. Macam mana Al-Quran kata orang baik, lelaki baik untuk perempuan baik? Dia nak salahkan Al-Quran pada dia tak faham. Contoh lah saya sebut. Dalam Al-Quran Allah mengatakan lelaki baik untuk perempuan baik. Lelaki yang tak baik untuk perempuan yang tak baik. Tapi dia kata, macam mana saya ni baik? Tapi saya takkan saya nak berkahwin dengan orang ni tak baik, jahat. Awak kahwin, lepas tu tengok dia jadi lebih baik pada awak. Itu maksud dia. Bukan pada waktu itu. Bukan pada waktu itu. Di akhir nanti. Sebab orang ni dia boleh berubah sekali mata. Sebab tu Allah jadikan hati ni mungkalib. Qalbun ni hati. Ya muqallibal qulub. Siapa yang membalikkan hati? Allah.
Orang yang rasa dia baik, rupanya lepas tu dia jadi orang paling jahat. Boleh jadi. Jadi apa yang Al-Quran sebut betul. Bukan baik pada waktu itu, tapi setelah itu. Apa hikmah Nabi SAW mengatakan tadi? Ada yang tak berkahwin, sahabat Nabi yang tak kahwin ada. Dan ada ulama-ulama besar yang tidak berkahwin. Antaranya Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah, kalau kita baca hadis 40, kalau kita baca Riyadhus Shalihin, siapa tuan dia? Imam Nawawi. Sekarang orang masih baca. Kalau kita baca sejarah Imam Nawawi, saya sebutkan Imam Nawawi. Sikit pengajaran dan juga pedoman untuk kita. Imam Nawawi rahimahullah dilahirkan di Nawa, satu perkampungan yang terletak di Syria. Di satu wilayah dipanggil Homs. Sekarang hancur Syria. Kubur Imam Nawawi ni tetap utuh. Lain hancur, bandar Homs ni habis. Humus dia baik. Dan Imam Nawawi ni, apa aktiviti dia, apa rutin dia, dia hidup tak panjang, meninggal muda. Saya ingat saya 43 tahun meninggal. 43 tahun meninggal, tidak berkahwin. Tidak berkahwin tu adakah sebab dia tak suka perkahwinan? Bukan. Sebab dia tidak fikir tentang kahwin. Dia sibuk dengan benda lain. Dengan apa? Menulis kitab, belajar, mengajar, memberikan fatwa. Jadi ibadat, solat malam dan sebagainya, sampai tak sempat nak fikir. Bukan dia tolak. Siapa yang tolak perkahwinan, benci perkahwinan, itu salah besar. Tapi siapa yang tak berkahwin dengan sebab dia tak perlu, itu tidak mengapa. Itu dua perbahasan yang berbeza. Dia tak perlu kepada perkahwinan. Sebab apa? Sebab dia sibuk diri dengan amal ibadat. Sebab tu saya sebut awal. Siapa yang memilih untuk uzbah, tak berkahwin, tapi kalau dia tak fikir pasal kahwin, okey. Tapi zaman sekarang ni susah. Mencabar. Jadi Imam Nawawi ni, dia hidup, saya cerita sikit kronologi dia. Dia hidup tentang pada zaman pemerintahan Mamluk. Kita baca dalam sejarah, Mamluk ini satu kuasa besar. Mamluk satu kuasa besar yang memerintah Syam dan juga Mesir. Zaman 600 Hijrah dulu. Ada satu raja. Nama dia Raja Zahir. Ibris nama dia, Raja Zahir. Dia ni dalam siri penentangan dia banyak perang dengan Rom. Banyak perang dengan orang-orang Rom. Banyak perang salib yang pertama juga disertai oleh dia. Apa dia buat? Pada zaman itu berlaku pencerobohan, berlaku penyerangan, pembunuhan besar-besaran terhadap orang Islam di Baghdad. Di Syria. Jadi peperangan berlaku di Baghdad, yang mana orang ramai di Baghdad. Ini cerita dia dinasti terakhir Abbasiyah. Dinasti terakhir Abbasiyah. Siapa yang serang? Mongol. Pasukan Mongol. Siapa dia yang dipimpin oleh siapa? Cucu kepada Genghis Khan. Genghis Khan. Cucu dia. Serang Mongol membunuh ramai orang Islam. Bakar perpustakaan terbesar dalam dunia pada waktu itu. Nama dia Baitul Hikmah. Habis khazanah orang Islam, habis dibakar. Dicampak dalam sungai. Dibunuh raja. Tapi itu berlaku di Baghdad. Imam Nawawi berada di Syria, di Damsyik. Raja Zahir ini minta petition, sign semua ulama-ulama di Syam supaya membenarkan, mengeluarkan fatwa, mengizinkan raja menaikkan kadar cukai terhadap rakyat. Menaikkan kadar cukai terhadap rakyat. Kenapa? Kerana duit lebihan itu untuk digunakan hantar pasukan pergi perang. Maksudnya pasukan Syam nak bantu orang di Baghdad. Jadi perlukan belanja. Bila perlukan belanja, nak ambil duit mana? Ambil duit rakyat. Semua ulama-ulama ni setuju. Dan mereka mengeluarkan fatwa.
Lalu raja ni tanya, siapa lagi yang tak tanda tangan ni? Maksudnya siapa lagi yang tak setuju? Raja ambil, naikkan kadar cukai. Ada orang cakap, Imam Nawawi tak setuju. Imam Nawawi tak enggan untuk tanda tangan ni. Panggil dia. Datang menghadap. Bila datang menghadap, kenapa awak tak sign? Kenapa awak tak setuju? Raja mengenakan kadar cukai yang tinggi dan belanja duit itu digunakan untuk belanja perang, support kita punya orang Islam di Baghdad. Imam Nawawi kata dalam bahasa yang mudah dia sebutlah, sepatutnya tuanku kena bagi duit mata tuan. Raja ni kaya gila, memang kaya betul. Raja Zahir ni sangat kaya. Istana dia ada dikatakan dia mempunyai berapa ratus orang hamba. Emas yang banyak. Jadi Imam Nawawi kata apa? Sebelum tuanku ambil cukai yang tinggi daripada rakyat, tuanku kena korbankan semua atau tuanku buat beli senjata perang. Apa dia buat? Marah. Raja ni marah. Bila raja ni marah, dia buat apa? Halau Imam Nawawi, buang negeri. Keluar daripada Damsyik. Dia tak boleh bunuh sebab Imam Nawawi satu nama besar. Sebab apa pentingnya suara Imam Nawawi? Sebab suara dia ni memberi kesan kepada semua rakyat. Kalau Imam Nawawi setuju saja, semua akan bagi. Nampak? Jadi dia tak gunakan dia punya populariti, pengaruh dia untuk buat benda yang membebankan rakyat. Sehingga dia sanggup dibuang negeri. Dia dibuang negeri, orang pujuk raja, panggillah Imam Nawawi balik. Rugi, ini satu permata yang besar, hilang macam tu. Raja ni tak mau. Dia pujuk, hantar orang cuba untuk pujuk, Imam Nawawi tak mau. Sampai bila raja ni mati, 5 bulan lepas tu baru Imam Nawawi masuk. Imam Nawawi balik ke tempat dia, iaitu di Damsyik. Orang tanya, kenapa baru hari ni masuk? Saya hanya akan masuk negeri ni bila raja tu dah mati. Itu Imam Nawawi. Bukan untuk membebankan rakyat. Dia tak sanggup untuk menyusahkan rakyat. Patutnya yang kena bagi, orang atasan kena bagi dulu. Jangan minta derma kat orang. Awak minta derma kat orang patut. Kalau kita lah, potong gaji awak. Elak-elak yang tak munasabah tu, potong bagi. Jangan minta orang yang susah ni. Saya tak bercakap hal politik. Saya memang tak minat politik. Tapi itu sejarah yang boleh kita ambil. Oh, rakyat kena bantu sekian-sekian. Tapi awak makan gaji berapa? Enlau ni tu, enlau ni, potong yang tu lah. Rakyat makan gaji ada yang susah RM1,500 hari bulan. Potong-potong tinggal RM1. Nak ramai. Itu apa yang dialami oleh Imam Nawawi. Bukan dia tak sayang kawan, sahabat ataupun orang Islam yang ditindas di Baghdad. Itu fardu kifayah. Macam kita lah. Oh, seruan jihad pergi perang di Palestin. Banyak benda lagi kita nak kena buat ni. Saya tak komen tentang isu-isu jihad ni. Cuma sebelum nak pergi berjihad ke apa ke awak, settle hutang dulu. Settle dulu, banyak hutang lagi. Sebab tu Nabi sebut ad-dainu mu'allaqun bainas sama' bidainin hatta yuqda alaih. Hutang tergantung dengan sebab, roh tergantung dengan sebab hutang. Awak mati syahid ke, awak mati apa ke, hutang tak settle, roh tak sampai. Baik, jadi Imam Nawawi memilih untuk tidak berkahwin. At-Tabari juga sama, memilih untuk tidak berkahwin. Tapi dia tak kahwin, dia buat benda lain. Betul? Dia tak kahwin, tak apa. Dia infakkan, dia wakafkan diri dia untuk agama. Kalau tak sampailah kitab hadis 40 kat kita. Riyadhus Salihin, Majmu' Muhasab, banyak. Imam Nawawi punya karya ni banyak. Orang tu dah meninggal beberapa ratus tahun dah. Tapi kekal sampai sekarang. Dan Imam Nawawi tidak makan. Cerita warak dia lah. Imam Nawawi tidak makan buah-buahan yang ada di Damsyik. Hanya sekadar dengan mendengar
kabar angin, buah-buahan itu ada unsur-unsur syubhat. Bukan haram. Tak haram lagi. Tahu dengar kabar angin betul ke tak betul haram ni, pun dia tak ambil. Kita asalkan halal, semua kita ambil. Haram pun kita nak protes lagi. Tak haram. Nak bangkang lagi, nak petikai lagi. Kalau orang macam Imam Nawawi ni warak. Warak ni maksudnya tidak ambil benda-benda yang syubhat. Apa syubhat? Tak tahu halal haram. Bukan haram, tak tahu. Kalau haram memang lagilah tak ambil. Okay. Baik, kemudian apa solusi yang diberikan oleh Nabi SAW kalau orang tak kahwin ni? Fa'innahu lahu wija' fa'alaihi bis-sawmi. Nabi kata apa? Orang yang memilih untuk tidak berkahwin sebab dia tak mampu bagi nafkah, dia tak mampu bagi nafkah, dia tak boleh tanggung nafkah, dia kena puasa. Betul ke puasa ni solusi? Ya. Sebahagian besar, kalau kata 10, 9 orang, dia takkan larat. Sebab dia puasa, dia tak sempat nak fikir. Fa'innahu lahu wija'un. Wija' ni perisai, benteng. Awak tak makan. Bila tak makan, lapar. Ini teori dia. Teori dia, kenapa kalau orang tak kahwin, dia kena puasa? Sebab dia tak larat. Dia nak buat benda tak elok, benda tak larat. Dia tak larat. Kok orang bertikai, ada ustaz macam mana? Orang berpuasa, tapi dia melakukan persetubuhan juga. Contoh, kok ada orang bertikai. Sebab, ada seorang lelaki-lelaki dia datang kepada Nabi. Dia kata, halaktu ya Rasulullah, abil aku. Nabi tanya, nanti dulu, apa dia? Bagi tahu dulu. Awak apa? Datang, abil aku, matilah aku. Nabi tanya, apa yang kamu buat? Dia kata, awqa'tu ala zawjati. Saya telah melakukan hubungan dengan isteri saya di siang hari bulan Ramadan. Dia tahu hukum. Laki ni tahu hukum. Tak boleh. Tapi dah berlaku. Dia jumpa Nabi, dia kata, halaktu nafsi ya Bilal. Lalu kata Nabi, awak merdekakan seorang hamba perempuan. Atik raqabah. Tak mampu. Sawmi syahraini mutatabi'ain. Awak puasa 2 bulan berturut-turut. Ataupun kalau tak mampu, awak bagi makan kepada orang miskin 60 orang. Dia kata apa? Dia kata, Rasulullah, bagi makan kepada orang miskin. Okey, saya buat yang kedua. Apa dia? Puasa 2 bulan berturut-turut. Siapa yang wajib puasa 2 bulan ni? Yang suami ke isteri? Suami sahaja. Isteri tak boleh sebab nanti dia tak pernah cukup. Sebulan pun tak cukup, macam mana cukup 2 bulan? Dia kena berturut-turut. Ya. Okey, soalan dia, betul ke orang yang tak kahwin ni bukan umat Nabi? Ramai tak kahwin. Imam Nawawi tak kahwin, semua tak kahwin. Jadi tidak berkahwin, adakah dia umat Nabi SAW? Jawapan dia, kalau dia menolak perkahwinan, dia benci perkahwinan. Itu bukan umat Nabi. Tapi kalau dia tak berkahwin atas faktor lain, dia tak rasa nak kahwin, tapi dia tak tolak. Dia tak ada duit nak kahwin, tapi dia nak kahwin. Itu umat Nabi. Sebab apa? Ramai ulama' yang tak kahwin. Bukan sebab menolak, tapi tak nak. Memilih untuk tidak berkahwin bukan berarti menolak. Dan juga, apa hikmah berkahwinan? Nabi kata, tazawwajul waluda wal wadud, fa inni mubahu bikumul umami yawmal qiyam. Nabi kata, kahwin orang yang bila masa ni? Ya, kita stop lah. Sambung minggu depan.
Okey. Nabi kata berkahwinlah. Tazawwajul wadud. Wadud ini perempuan yang apa kita panggil lah. Saya nak guna bahasa sedap sikit lah. Caring lah. Itu wadud. Okey, ada soalan lagi? Tak dengar. Tak boleh, dia tak boleh mengelakkan. Ini kes apa ni? Yang bulan puasa tu. Okey. Betul. Dia tak boleh mengelakkan. Daripada berlaku persetubuhan tersebut. Memang itu alasan dia. Tapi ke mana pun, awak boleh elak ke tak boleh elak ke, kena bayar. Kafarah. Tapi ada satu, kalau saya cerita ni nanti orang praktis pula. Sebelum, contoh saya sebut, sebelum berlaku persetubuhan di siang hari bulan Ramadan, dia makan dulu contohnya. Dia makan nasi dulu, lepas tu baru dia buat. Maka itu tidak kena kafarah. Sebab dia jadi batal tu dengan sebab lain. Dia kata, nak bagi 60 orang makan macam mana? Dia paling miskin di Madinah. Laki tadi, yang pertama dia tak mampu. Iaitu memerdekakan hamba. Lepas tu, puasa 2 bulan. Kalau tak mampu, Nabi kata, awak bagi 60 orang miskin makan. Dia kata apa Rasulullah? Nak bagi makan macam mana? Dalam Madinah, saya paling miskin. Dalam Madinah, dia paling miskin. Tapi dia paling semangat. Dia paling miskin, tapi dia paling semangat. Sebab itu tak pelik. Kenapa orang nak ramai? Kadang orang fikir apa ni, orang miskin. Tapi awak tak pandang miskin, anak ramai. Orang kampung anak ramai. Orang bandar ni. Sebab orang kampung dia tak ada aktiviti. Alam dia sunyi. Orang susah dia tak ada aktiviti. Orang senang ni dia sibuk. Syarat sana sini apa semua, dia banyak aktiviti. Tapi kalau orang susah ni, aktiviti dia yang tu je lah. Ada. Okay, last. Janji last. Jangan? Tak clear. Kesudahan cerita dia. Kesudahannya puasa. Puasa ni orang kaya boleh puasa, orang miskin boleh puasa. Tak ada istilah, saya tak mampu berpuasa sebab saya miskin. Saya tak mampu berpuasa sebab saya kaya. Tak. Miskin pun boleh puasa, kaya pun boleh puasa. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'alimna min ladunka ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.